Tips kumpul deposit rumah RM50,000 dalam tempoh 5 tahun. Khas bagi tuan-puan pasangan suami isteri yang nak kumpul dana deposit rumah sebanyak 10% daripada harga rumah iaitu RM500,000. Tuan-puan ada 5 tahun lagi bersamaan dengan 60 bulan. Target tuan-puan adalah untuk miliki emas sekitar 86 gram. Caranya sangat mudah. Yang pertama, suami dan isteri buka akaun emas public gold masing-masing. Jangan gabung simpanan dalam satu akaun. Kemudian, suami simpan 0.7 gram sebulan. Isteri simpan 0.7 gram sebulan dalam akaun gap secara konsisten selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, akaun suami dan juga isteri akan ada sejumlah sekitar 86 gram emas. Hari ini 86 gram berharga sekitar RM50,000 dengan kenaikan harga emas sekitar 10% tahun. Harga 86 gram emas itu akan meningkat lebih RM50,000 selepas 5 tahun. Kenapa tak simpan duit sahaja? Nilai duit boleh susut dan kebanyakan daripada kita kalau nampak duit depan mata lebih mudah terguna dan berbelanja. Tetapi dengan emas, kita dapat elak simpanan daripada mudah bocor dan kita akan lebih termotivasi apabila tengok gram emas meningkat setiap masa sebab target kita lebih jelas dan paling penting harga emas itu sendiri akan meningkat. Dengan adanya platform akaun gate public gold, simpanan kita akan jadi lebih mudah bertambah dan juga mesra bajet. Jadikan emas sebagai strategi bijak untuk miliki rumah. Bagi pasangan suami isteri yang nak mulakan tabungan emas, boleh terus sahaja klik link di bio saya untuk saya bantu. Semoga bermanfaat.